Masyarakat India ada yang apa dah, perubatan tradisional India pun ada bagi tahu pasal bidara juga. Bila saya mula menanam bidara ni, sebenarnya daripada asalnya saya pun tak tahu berkenaan dengan bidara ni sangat. Apa yang saya tahu awalnya, bidara ni adalah sejenis satu pokok saja yang apa dah, yang kita tanam dia naik daun dan ada buah contohnya. Itu pemahaman saya kali pertama berkenaan dengan pokok bidara. Satu peristiwa yang apa ni, yang saya alami iaitu ada sedikit masalah kesihatan berkenaan dengan rohani. Saya pergi ke satu pusat rawatan Islam, Darul Shifa. Mereka perawat tu cuba memberi nasihat kepada saya untuk semasa selepas rawatan tu balik rumah cari 7 helai daun bidara. Daripada situ saya mula memahami berkenaan dengan kenapa 7 helai daun bidara dan kenapa bidara. Bidara ni biasanya sinonim dengan masyarakat Islam lah, yang mengetahui bidara ini lebih kepada untuk perubatan Islam. Tapi bila saya dah tanam bidara ni, ada yang masyarakat India ada yang perubatan tradisional India pun ada bagi tahu pasal bidara juga. Sebelum ni saya pun tak pasti masyarakat India pun faham berkenaan dengan bidara ni. Sebabnya masa saya tanam dekat kedai tu, depan kedai tu ada seorang perubatan tradisional India lah datang kepada saya. Dia kata, Cik Zaki, dia kata Cik Zaki tanam pokok bidara ni bagus. Dia kata ini duri-duri ni memang baguslah untuk kita pun. Dia kata orang India pun ada belajar juga berkenaan dengan pokok bidara mana yang yang berduri, yang bagus untuk perubatan dari segi rohani lah. Dia beritahu macam tu lah. Saya pun terkejut kan. Saya ingat orang Islam saja yang menggunakan bidara ni untuk perubatan rohani ni. Tapi masyarakat India pun ada juga memahami berkenaan dengan dengan pokok bidara ini. Daripada situ saya mula memahami bidara ni ada kebaikan dari segi perubatan rohani maupun perubatan fizikal lah. Daripada itu saya mula belajar dan saya mula memahami berkenaan dengan bidara dan spesies-spesies jenis bidara yang boleh ditanam di Malaysia. Pengalaman saya yang pertama menanam pokok bidara ini adalah waktu mula menanam, masa saya mula menanam di kedai hutan kampung tu, yang saya panggil abang nursery tu untuk hantar 2 pokok bidara dan 2 pasu bidara yang besar untuk tanam di depan kedai. Daripada peringkat permulaan tu saya dah ada pokok yang sedikit besar lah, orang kata lebih kurang pokok remaja bidara jenis yang dihantar tu jenis apple. Masa peringkat awal tu pokok bidara jenis apple. Dalam masa yang dalam masa beberapa bulan saya tanam, peringkat awal tu banyak ni lah semut hitam suka bertelur dekat ujung-ujung daun ni, dan daun mula merikot. Saya pun mula mencari penyelesaian bagaimana nak atasi masalah semut yang boleh menyebabkan pokok habis bergulung dan pokok hampir mati. Daripada situ peringkat awal tu saya pun tak tahu cara. Saya pergi beli racun serangga tu. Saya mula sembuh tu. Daripada itu tak lama daripada itu pokok kembali sihat seperti biasalah. Daripada itu saya mula tengok ada semut ada mula buat dia punya sarang, ada gumpa-gumpa warna putih tu. Selalunya saya buang benda tu lah. Bila semut mula buat gumpa putih tu, daun-daun pokok ni dia mula jadi merekot dan boleh menyebabkan mati pucuk. Selalunya dia serang pucuk lah. Itu
peringkat permulaan memahami dengan inilah. Lepas tu satu lagi kena selalu siram lah. Selalu siram. Kalau kita lambat siram untuk pokok bidara apple, jenis apple peringkat awal yang saya tanam tu, apple ni sehari dengan ataupun 2 hari mesti kena siram. Kalau tak siram dia cepat layu dan cepat mudah rosak lah. Itu peringkat awal penanaman bidara saya. Pada pengalaman pertama tu saya faham nak besarkan satu tanaman, dan dalam bidara ni kita memerlukan satu asas yang penting, orang putih panggil foundation. Foundation, asas yang kuat untuk memahami. Kita tanam sikit-sikit ni okey, tapi kalau kita nak tanam dalam kuantiti yang banyak, dalam pokok yang banyak, kita perlukan faham asas dia dulu. Kalau kita tak faham, kita terus laburkan duit yang banyak, terus tanam yang banyak, kita tak, kemudian baru kita nak kaji penyakit, tu silap banyak. Kita ada modal banyak, tak apalah kita buat macam tu tapi macam saya ni kurang modal, kurang dari segi kewangan yang besar, kita kena mula daripada bawah, kita mula sikit-sikit, kita mula pelan-pelan. Itu saya belajar daripada pengalaman, experience dalam menanam pokok bidara peringkat pertama yang saya namakan ini fasa pertama. Farm yang pertama ni saya namakan Reka Flat Farm fasa pertama lah. Daripada fasa pertama ni saya bukan tujuan untuk nak komersial secara besar-besaran dahulu, tapi sebagai untuk fasa mengkaji, fasa belajar proses asas berkenaan dengan bidara. Kemudian jika dah memahami fasa pertama ni, faham berkenaan dengan jenis bidara, faham berkenaan dengan mada untuk kita nak pelbagaikan besarkan tanaman, kita kena cari yang mada yang terbaik untuk plant bidara ni. Kemudian bila kita dah memahami asas Reka Flat Farm untuk fasa pertama ni, saya dah belajar, saya dah tahu asas yang kuat, insya-Allah daripada situ baru kita mula belajar untuk nak tambahkan pokok dan sebagainya. Untuk fasa pertama kita kena daripada sini saya belajar untuk mengkaji, belajar research dan sebagainya. Itu adalah peringkat permulaan Reka Flat Farm fasa 1. Semakin saya belajar, yang saya faham berkenaan dengan asas foundation untuk penanaman ini, iaitu tanah. Tanah ini adalah penting, dan saya akan terangkan untuk fasa perjalanan diari Reka Flat Farm untuk perjalanan yang ketiga, insya-Allah.